Syed Jazlan bin Syed Osman. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan Sarifah Nur Kasih binti Syed Iqbal Mukmin dengan mas kahwinnya senaskah Al-Quran. Aku terima nikahnya Syarifah Nur Kasih binti Syed Iqbal Mukmin dengan mas kahwinnya senaskah Al-Quran. Sah? Sah? Alhamdulillah. Hanya kamu buatku berdebar lihat wajahmu. Bersabarlah denganku, tak perlu kau keliru. Selagi aku ada, aku bawa kamu ke angkasa. Tanpa haramu bintang tak bersinar. Bulan jadi pentas kita dansa, bawa kamu kelilingi dunia. Bila tiada senyuman manis kamu, aku merana tercari-cari. Kan ku pastikan jiwa kita bersama. Ceritakan padaku pagi malam kamu. Buangkan semua yang engkau dah tak perlu. Senyumlah semula dan ukirkannya padaku. Macam membuatkanku ala la 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 hai. Ala la 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 hai. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semua dah selesai dah. Syukur. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nasib baiklah Umi buat dewan. Kalau kat rumah, mati dah nak. Tengoklah Umi siapa ni? Umi siapa ni? Umi. Jazlan dan Besan siapa? Besan siapa? Besan kita. Memang keputusan yang bijak. Ni. Umi memang tak suka rumah ni berkecah-kecah. Cuba bayangkan kalau kita buat majlis dekat rumah ni, orang datang makan. Lepas makan semua, diorang balik. Siapa yang kena kemas? Kita. Memang betul. Memang aku tahu aku ada keputusan pula. Aku ada besan yang bijak. Kau bangga tak besan kau bijak? Memanglah banggalah. Tapi Umi, tak baik tahu tadi. Nanti Sheila nak datang, Umi tak kasih pula. Oh iyalah. Ni, kita ni beberapa hari ni duk bersengkang mata untuk nak menjadikan majlis ni. Lepas tu nak layan dia. Dah datang tentu kena buat kopi. Betul. Tak Tuhan. Lepas tu nanti dia ni interview. Dia tanyanya pengantin, jumpa kat mana? Berapa lama bercinta? Bla 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 sini. Lepas tu nanti kan lapar nak kena buat mi goreng apa benda. Itu tak cerita lagi, dia memang suka tidur sama orang pula tu. Banyak nak Kainah nak jawab tu. Tapi ada satu lagi persoalan lah yang rasanya perlu kita bincangkan kat sini lah. Selepas jalan kan. Lepas ni giliran Jazli lah pula. Dah suruh dah Umi buat sekali tapi dia yang tak nak. Mana dia ada calon? Ada. Tak ada calon. Ada. InsyaAllah. Jaz. Pergilah naik atas bawa kasih kesian nampak penuh.